Irfan, asal jadi macam ni ayam ni? Alamak. Mana ayam aku? Aduh. Mana ayam kau? Dia yang kita orang aku yang beli. Tak, kau pun bagi tahu ni. Ayam aku mana? Baby hangus. Ni ayam kau ni dalam seluar aku. Weh, ayam aku mana tu, ye? Tak, kita orang beli ayam tu. Weh, ayam hangus dulu. Ayam ni ayam. Asam Weh, ayam hangus. Masalahnya ayam mat masak ni hangus. Asam ayam. Fitnah orang lagi. Baik buka lah. Fitnah lagi. Dah boleh makan dah ni. Ni dah boleh makan dah ni. Boleh. Nah, Boleh. Apa kau masak biskut ni? Tai. Bodoh lah kata. Apa kau tak biskut? Buang biskut. Boleh sudah. Bukan dia gigit tu. Sudah. Kanda. Ya Allah. Bukan dia gigit. Kanda pergi letak biskut lah dalam tu. Apa benda ni? Sedap. Tak asam. Kau makan dengan minyak tu. Elok lah. Buang. Janganlah tak. Ya. Serabut lah kau Sorry. sembuh kat aku Bosan. Saya pegang dah. Tak panas. Engkau jangan boleh lapar sangat dia nak makan dah. Umur belum masak ni nak makan dah. Hai. Dia nak masak ni. Aku sedang masak kot. Ye, ni tak apa. Tak habis dulu. Ryan. Ha? Ni. Ini saya masak Maggi Indomie in the by chef Ryan S. And in the beginning. Ya. Tengok tu kau jaga ayam hangit lah. Bodoh, ini dia punya flavor kau ni. Jangan samakan kau dengan mak asli sama. Harus jadi. Okey, aku nak tanya kau. Kau nak kekal AIT mah? Apa dia? Main mandi minyak. Ni kau boleh buka. Kalau itu yang ditakdirkan. Alamak, kecoh sial. Tengok orang biasa masuk dapur. Masalah dah Punya apa weh? Terbakar weh. Punya apa terbakar? Terbakar. Weh, dah Cepat. nanti masuk tu Aku yang biasa masuk dapur yang aku tahu. Baby, handphone Kau tak lebungan minyak? Lebungan minyak, lebungan tepung. Nak handphone ni. Belum, awal-awal tu kau buka besar lu. Dah buka besar lah ni. Api sini tak kuat. Ni aku sedar lah ni. Diam lah diam angkat batang. Dah. Okey ni. Ambil penapis. Angkat okey tu. Minyak ambil sini tak dalam ni. Tak ada dulu. Mel dah lepas ni. Sabarlah nak letak tisu. Apa? Bagi panjang ni. Ada orang cakap geng-geng hamba. Ada juga. Boleh ke? Ada juga.